أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita di kalangan hamba-hambanya yang mencintai Al-Quranul Karim, yang suka kepada majlis Al-Quran, yang kita merasakan amat berbaloi masa kita luangkan untuk menuntut ilmu Al-Quran, dan kita belajar membaca, belajar memahami Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati usia kita dalam kehidupan yang amat singkat ini, bila berdamping dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita yang disebut sebagai syafaat Al-Quranul Karim. Yang syafaat ini amat berguna dan amat bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Itulah antara janji manis yang Nabi SAW bagi kepada kita orang Quran ini. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi kata bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran masa hidup kat dunia ni, bacalah sebanyak-banyaknya, berdamping hidup dengan Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Sebab Quran tu nanti di akhirat dia akan datang sebagai pembantu kita. Dia akan bagi syafaat kepada kita di hari kiamat pada orang-orang yang ashab dia. Ashab ni siapa dia? Orang yang rapat dengan dia. Kalau kita tengok sahabat ni, dia ada qarib, ada namanya, ada sadiq istilah Arab, ada namanya ashab, sahbun dan sebagainya. Di antara makna ashab tu ialah orang yang memang rapat dengan Al-Quran, ambil tahu sentiasa, itu namanya ashab. Mudah kita jadi ashab Al-Quran. Akhir besok adalah pembantu kita, mudah-mudahan, yang akan bagi syafaat, dan syafaat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terima syafaat ini insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi bacaan Al-Quran kita. Musa apa kita? 48. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Cerita tentang hutang. Tentang hutang. Hutang ni benda besar dalam agama sebenarnya. Siapa yang berhutang, siapa bagi hutang, siapa saksi hutang, macam-macam cerita hutang ni. Tu dia kena tulis, kena catat dan sebagainya. Tapi hari ini ramai orang yang terkena dengan hutang bila tidak mengamalkan apa yang disuruh dalam Al-Quran. Atau percaya tak apalah, adik sendiri bagi pinjam sebagai contoh, sudah bergaduh dengan adik sebab hutang, dengan kawan macam-macam lah. Yang tak peduli dia bayar hutang pun ramai. Dia berhutang, dia mampu untuk bayar, bermewah-mewah, tapi hutang tak nak bayar. Masya Allah. Ruh akan tergantung antara langit dan bumi, tak selesai, terseksa sampai sudah. Jadi hutang kena selesaikan. Baik, kita baca ya, muka surat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ambil nafas sekali lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh Boleh sampai? Tak juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain bagi berhenti disambung pula. Tak apa, di mana khusyuk dalam bacaan, tak ada masalah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ waqaf pada adl, huruf dal sukunkan, qalqalahkan dan datangkan lam di akhir. Apa tinggal pada lam? Makhraj dan juga bunyi suara dia. Sebut al, lidah kita naik ke atas, guna bunyi l akhir, betul? Bil adl, tu dia. Wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق
سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Boleh? Bagus. Ambil nafas. Betul. Dia bila nampak saya baca panjang, ya macam tu ya. Nampak panjang ustaz baca ni. Macam tu. Lepas tu naikkan suara. Bila suara keluar lebih, nafas akan jimat. Perasan tak? Bila saya dah baca yang tu panjang, saya akan tinggikan suara saya. Supaya apa? Nafas boleh pergi jauh lagi. Tapi kalau suara kita rendah, فَإِنْ كَانَ الَّذِي, itu memang angin lagi banyak keluar daripada suara, tengah jalan dia akan habis. Itu tips lah. Tarik nafas tu cukup, kemudian baca dengan nada suara yang tinggi. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا dia baca du'u. Kalau du'u bukan ain. Ain macam mana? Du'u. Du'u. Dengar bunyi tekanan ain tu. Kalau du'u tak sampai mana? Au kat sini. Boleh? Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا huruf qaf, aqsatu, aqsatu, bukan satu. Kalau satu ta, to, satu, tu, ta, aqsatu. Tu dia, punya tu tebal. Alqa qalqalah. Yang kedua pada wa aqwamu, wa aqwamu, dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. Perhatikan yudha tu 6 harakat. Kenapa panjang 6 harakat kat situ? Sebab ada ra sabdu selepas dia. Kalau kita baca 6 harakat, sabdu ra tak jelas atau tak baca sabdu, salah. Jadi sabdu ra jelaskan wala yudarraka darraka. Tempoh dia mesti ada. Cuma sabdu ra getaran tu yang bunyi sikit. Masyaallah yudarra, tu salah lah. Sebab ra takrir dia pun tak begitu kan. Jadi kita adakan tempoh dia, getaran disembunyikan. Ada sikit getaran dia. Wala yudarra katibu wala syahid. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
wallahu bikulli syai'in alim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم. Baik, 3 ayat akhir ni perhatikan elok-elok Ini ayat yang biasa kita baca dan ramai pun yang hafal 3 ayat akhir ni. Masa baca tu perhatikan mana-mana kita perbaiki, kita baiki Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada tak suara dhad? Ada suara wa ma fil ardh. Ujung tu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. Bukan syai'in bukan syai'in rapat pangkal lidah tu naik ke atas. Syai'in tu dia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله. sebut la nufarriqu, farri, nipiskan ra, farri. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Dia macam ma'si. Jangan cepat buka, nanti sad jadi sin. Sepanjang bunyi sad panjang tu tebalkan ma'si, sir. Matikan ra, baru kita apa? Baru kita buka untuk nipiskan ra. Jangan pula ma'sir, salah. Ma'sir pun tak kena. Okey, yang tebal cukupkan, kemudian nipis. Wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسبت مكتا مك ada angin kaf, mak tasabat. Okay, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Tengok tuhammilna, ada mim sabdu kat situ, dengung ya. Rabbana wa la tuhammilna, cukup ke dengung. Kemudian kalimah ma la taqata, ma la taqata lana.
Yang tebal-tebal, yang nipis. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Perhatikan ini biasa diulang 3 kali masa bila? Tahlil ke apa ke? Ini masalah sendiri. Bila baca 3 kali tu, yang pertama macam betul sikit lah. 2, 3 tu dah ke laut. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. Betul tak tajwid dia tu? Salah. So kita baca ayat Quran tu, kita ulang kali kedua, ketiga tetap ayat Al-Quran. Jadi kekalkan dengan bacaan yang betul lah. Kan Quran wajib bertajwid. Jadi ulang kali dua pun, wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Okey tak? Okey je. Daripada wa'fu anna waghfir lana, bunyi yang sedap lah, salah. wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Tahniah kepada semua. Ini habis kita khatam surah Al-Baqarah. Ini surah terpanjang, 2 juzuk lebih. Bukan senang juga nak khatam surah ni sebenarnya, panjang Al-Baqarah ni. Jadi tanamkan azam hari ni, bila kita berjaya khatam Baqarah ni, kita niatkan dengan khatam pula Ali Imran. Sama-sama khatam sampailah surah An-Nas. Bahkan kalau boleh akhir nanti, bukan ramai ni lagi, ramai yang akan hadir untuk mendapat keberkatan bacaan Al-Quran, terutama talaqi musyafahah yang sangat baik ini. Okay, jadi teruskan istiqamah insya-Allah pada surah-surah yang berikutnya. Baik, ada soalan nak tanya? Ya. Ayat? Okey. Satu yang mengatakan ni tu dia rapatkan. Satu yang mengatakan ni lebar tu letak ke atas dia longgar kan. Baik, soalan pada baris yang kedua daripada atas. Fa in amina, muka tadi ya, muka surat 49 atas kali wa in kuntum kan. Baris kedua, fa in amina ba'dukum ba'dan, mim mati bertemu dengan ba. Soalannya ialah mana satu yang betul, sama ada bacaan bibir dirapatkan atau direnggangkan sedikit. Baik, untuk hukum ini namanya hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi dengan iqlab sama tak? Kalau sama, kita bagi nama lain-lain. Ada sedikit perbezaan segi ilmunya. Okay. Tadi ba'dukum, nampak tak belakang? Ba'dan, mim mati jumpa dengan ba. Kalau iqlab,
Apa yang berlaku? Nun mati jumpa dengan ba. Ini namanya ikhfa syafawi, ini namanya iqlab. Baik, persamaan di mana? Di sini. Kalau ikhfa syafawi, mim mati direct jumpa dengan ba. Mim jumpa dengan ba. Kalau iqlab, dia tak direct. Hukumnya ialah nun mati jumpa dengan ba. Tapi bila jadi hukum iqlab, nun mati bertukar jadi mim mati. Kemudian mim mati jumpa dengan ba. Kat sinilah berlaku persamaan. Mim mati berubah, mim mati jumpa dengan ba. Bacaannya dengung. Dengung. Cuma masa dengung tu bibir kita rapat atau renggang? Rapat ke renggang? Dua-dua okey. Dua-dua okey. Tetapi majoriti, sebahagian besar ulama kata dirapatkan. Ada ulama yang kata direnggangkan. Jadi kita tak menyalahkan antara dua ulama ni lah. Tapi saya sendiri pilih untuk rapat. Untuk rapat. Yang merenggangkan ni ulama Mesir. Ada seorang ulama Mesir itu, dia yang mengajar banyak tempat. Dia Syekh Qura' di Mesir lah. Pada zaman dia baca dengan renggang, dan dia ajar yang murid bertalaqi Quran dengan dia ni secara renggang. Tapi ulama-ulama yang lain di Syam, di Syria, Jordan, semua baca dengan rapat. Dan di Mesir pun ramai juga baca dengan rapatkan kedua bibir. Okey. Jadi dia kata dua-dua ni tak ada salahnya. Cuma saya sendiri pun lebih cenderung kepada dirapatkan. Sebab yang kata renggang ni, dia kata renggang, bila baca dia rapat juga. Sebab nak merenggang tu bukan mudah nak tinggalkan ruang tu. Lagi mudah sebenarnya baca dengan rapat. Mulut dengan bibir dirapatkan. Contohnya apa? Mim ba'di, itu rapat. Kalau renggang, mim ba'di, itu renggang. Kalau rapat, mim ba'di. Nak tes rapat atau renggang, apa cara dia? Tutup hidung. Kalau baca ni tutup hidung, tak bunyi, rapatlah tu. Tapi kalau baca tutup hidung, ada bunyi lagi, rengganglah tu. Kita cuba boleh? Okey, tutup hidung. Ikut saya baca, rapat-rapat jangan lubang nanti salah, tak jadi. Mim ba'di. Kalau bunyi lagi tu tak tutup betul-betul, masih ada ruang untuk keluar. Okey, sekali lagi, tutup rapat-rapat. Mim ba'di. Kalau tu mulut tu buka tu. Okey, kalau patutnya betul, mim habis, maknanya bibir rapat. Tapi kalau kita tutup hidung bunyi lagi, bibir renggang. Mim ba'di, cuba. Kalau tutup hidung bunyi lagi, bibir renggang. Okey, dan saya bacalah kisah ulama siapa nama dia, Syekh apa, di akhir hayat dia dikatakan dia ubah balik, dia kembali balik kepada merapatkan bibir. Jadi kita tak menyalahkan siapa yang belajar Quran daripada syekh guru dia yang baca dengan renggang, teruskan. So Quran ni satu benda bacaan yang kita ikut guru kita, guru pula ikut guru dia. Jadi segi sanadnya ada dan benda tu sahih dan betul, teruskanlah, tak ada masalah. Tapi yang paling baik pandangan saya ialah untuk dirapatkan, memudahkan untuk kita baca juga. Sebenarnya nak ukur selai kertas tu bukan senang kan, nak tahu. Ada ulama pula dia buat letak tisu, dia ambil tisu letak dalam mulut dia, bila dia baca bergoyang tisu tu, tu maknanya ada ruang lah keluar tu. Ada gitu juga. Kalau konten kan mula kayak Elio tak goyak dah, tak goyak dah kan. Jadi kalau tisu ni dia kata kalau goyang tu, tu maknanya
adalah ruang yang angin suara tu keluar. Bibir memang baru merengan. Rapatkan saja, betul lah bacaan ikhlas. Ataupun ikhfa syafawi, ba'dukum ba'da min ba'di. Ya, rapat. Tapi kita tak menyalahkan orang dengar. Beza yang mana? Ikhlas. Tak. Dia beza pada nama dan asal usul je. Bacaan sama. Bacaan sama. Dia beza dia. Yang ni mim mati direct jumpa ba. Yang ini nun mati jumpa ba. Itu beza dia. Cuma persamaan dia ialah bila nun mati ditukar kepada mim mati. Ini iklab. Iklab tu maksudnya tukar. Dia tukar nun kepada mim mati. Barulah mim mati jumpa dengan ba. Kat situlah samanya mim mati jumpa ba, mim mati jumpa ba. Segi bacaan sama. Bacaan sama. Sebab mim mati jumpa ba juga kesimpulan dia. Maka dibaca dengan mim jumpa ba. Boleh? Ada soalan lagi? Tahan dulu soalan tu, kita baca dulu. Okey, insya-Allah ada soalan boleh tanya. Okey, muka soal apa kita? 60. Dah habis dah kan? Okey, ambil perhatian. Muka surat 60, perhatian. Berdasarkan kepada sifat-sifat yang terdapat pada huruf hijaiyah. Sifat-sifat ni kita dah baca habis dah. Yang berlawan, yang tunggal, semua kita dah baca dah. Dan kita dah baca juga mengikut susunan sifat bagi setiap huruf itu. Baik, berdasarkan pada sifat-sifat yang terdapat pada huruf hijaiyah, maka sebahagian ulama telah membahagikan huruf hijaiyah kepada 5 bahagian. Berdasarkan sifat tadi yang kita baca sebelum ni, kalau ba apa sifat dia, kalau ta apa sifat dia, apa sebab dia tu, berdasarkan sifat yang ada pada dia itu, maka dia dikategorikan huruf-huruf ini kepada beberapa kategori. Yang pertama, aqwa. Yang kedua, qawiyah. Yang ketiga, mutawassitah. Yang keempat, dha'ifah. Yang kelima, ad'af. Aqwa sangat kuat, qawiyah kuat, mutawassitah sederhana, dha'ifah lemah, ad'af sangat lemah. Okay, tengok semua ni berdasarkan apa? Berdasarkan sifat yang ada pada huruf itu. Huruf aqwa, iaitu huruf-huruf yang sangat kuat. Huruf aqwa ada 4: dhad, ta, dha dan juga qaf. Dhad, ta, dha dan juga qaf. Ini semua huruf aqwa. Ta adalah huruf yang paling kuat di kalangan huruf aqwa kerana terhimpun padanya sifat-sifat yang kuat, iaitu jahar, syiddah, isti'la, itbaq, ismat, semua kuat. Pertengahan atau hampir kepada kuat, dan qalqalah, bahkan tidak ada padanya sifat yang lemah. Maknanya ta ni dikatakan paling kuat sebab dia mempunyai apa? Semua sifat-sifat yang kuat. Boleh? Okey, seterusnya. Yang kedua, huruf qawiyah. Mana aqwa tadi, kalau ta paling kuat, dha, dad dan qaf juga sifat kuatnya mengatasi sifat lemah yang ada pada dia. Yang kedua, huruf qawiyah, iaitu huruf yang kuat. Huruf qawiyah ada 6: jim, dal, ra,
zai, sad dan juga ghain. Ghain. Okey, ini sifat apa? Huruf yang bersifat qawiyah sahaja. Masih kuat lagi, tapi dah tidak sekuat yang pertama tadi. Okey. Yang ketiga, huruf mutawassitah. Huruf yang sederhana sahaja. Yang mana sifat kuat dan sifat lemah dia itu sama, sebanding. Huruf mutawassitah ada 8, iaitu alif, ba, ta, kha, zal, ain, kaf dan hamzah. Hamzah. Ini huruf apa? Mutawassit atau mutawassitah, huruf yang pertengahan. Tak kuat, tak lemah. Seterusnya yang keempat, huruf dhaifah. Huruf dhaifah iaitu huruf-huruf yang lemah. Huruf dhaifah ada 5, iaitu sin, shin, lam, waw dan juga ya. Ini huruf yang lemah. Mana sifat lemah dia lebih banyak daripada sifat kuat dia. Yang kelima, huruf ad'af, iaitu huruf-huruf yang sangat lemah. Huruf ad'af ada 6, iaitu huruf tha, ha, fa, mim, nun dan juga ha. Apa dia? Ha. Okey, ha adalah huruf yang paling lemah di kalangan huruf ad'af kerana terhimpun padanya sifat-sifat yang lemah, iaitu hams, rakhawah, istifal, infitah dan ismat, serta ditambah dengan khafa. Adapun huruf ad'af yang selebihnya bersifat dengan zuhur, iaitu lawan bagi khafa. Zuhur ni jelas, khafa ni sembunyi, tak apa nak jelas, lemah dia. Huruf apa? Huruf ha. Okay, dia paling lemah sekali huruf ad'af. Jadi kita tengok antara sifat kuat dan lemah ni, mana yang menahan, mana yang itu kuat, mana yang terlepas, apa itu lemah. Ini kita pelajari sebelum inilah. Baik, pembahagian huruf hijaiyah tersebut adalah mengikut pandangan setengah ulama. Ianya bukanlah suatu yang muktamad, kerana pada hakikatnya ulama berselisih pendapat mengenainya. Perkara ini berlaku kerana mereka berselisih pendapat dalam menentukan sesuatu sifat sama ada kuat, lemah dan sebagainya. Jadi maknanya ada pandangan berbeza di kalangan para alim ulama tentang menentukan sifat mana yang kuat. Jadi bila disenaraikan tu, ada yang ulama kata ni kuat, masuk dalam senarai dia kata ni paling kuat. Ada pula kata ni lemah, bila masuk dalam senarai dia termasuk dalam huruf yang lemah. Tapi ulama lain kata tidak pula begitu. Ya. Baik, bila kita baca dengan hams, kita tidak menahan kuat pada makhraj, dia akan terus keluar. Jadi sebutan tu akan jadi, dia kuat sebab dia kuat menekan, kuat bunyi, kuat itu kuat. Bila hams ni kita sebut tu keluar angin, contohnya maka tu semua melemahkan, dia takkan jadi kuat huruf tu. Maksudnya segi bunyi sebutan pun tak boleh kuat. Bolehlah, relax pun relax lah. So kalau huruf yang lain, contohnya huruf yang tertahan, contoh huruf qaf, ak, kan kita kan kuat, ak, pula qa pun huruf sifat kuat juga, kan dia kuat bunyi qa, ak, ab. Jadi benda tu menyebabkan huruf ini dikira sebagai huruf yang kuat. Macam itubaq, sifat itubaq yang lidah dan apa ke atas, huruf dad, kan perlu kepada apa? Sifat yang kuat bagi huruf itu. Adapun yang lemah tadi sudah keluar kalau kipas angin, suara terlepas. Jadi itu bukan huruf tadi tak perlu tekan kuat pada makhraj dan sebagainya. Boleh tak?
Macam mana? Aha. Bukan susah sebenarnya, kita tak biasa. Kita dah biasa baca rokhawah ni, kita tak tahan suara. Bila nak baca mengali, nak melepeh dengan suara tu, kita rasa macam susah pula. Padahal tak. Itu yang mudahnya, kita melepaskan lebih mudah daripada menahan. Betul? Kalau kita melepaskan mudah tak? Jalan. Tapi kalau tak tahan, itu lagi susah. Wa il akhadna bacaan tu jadi ringan ni. Wa id akhadna apa jadi? Susah. Tertahan-tahan. Nampak? Dia wa id akhadna, bacaan tu terus saja. Itu kata mengalir tu. Jadi rokhawah sebenarnya mudah sebab kita tidak menahan suara dan kita lepaskan dia keluar aja. Cuma kita tak biasa baca itu. Jadi tak biasa ni yang kena biasakan. Macam hams jugalah. Ada kata ham ni susah nak keluar angin. Aktsarahum ni payah. Lagi senang. Atau tak keluar langsung. Aktsara kan senang. Ini dah tahan suara. Itu keluar pula angin kan susah. Susah senang kita tak boleh ukur ikut mulut orang Melayu, Jawa, Cina, Iban ke Cina, India, tak boleh. Kita ukur susah payah kuat lemah ni mengikut sudut bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, maka diukur ikut bacaan Quran dengan Arab baru betul. Tanya orang Quraisy, senang ke susah? Bukan kekuatan. Dia kata macam ni bacaan. Saat Nabi orang Quraisy maka rujuk bahasa Quraisy Al-Quran ni. Satu ada orang kata bacaan kita ni payah sebab bila hamzah ada dua kena baca dua-dua. Ahadum itu payah bagi orang Arab. Bagi orang Melayu payah senang. Satu Arab baca ada yang baca tashil, ada yang panjang begitu jadi satu. Jadi payah senang ikut apa? Lahjah Arab, bukan Melayu. Satu dia kata susah tapi senang. Ustaz Nabi betul tak? Itu lidah kita. Ada part yang Arab kata senang, kita susah pula. Okey. Tapi semua ni tuan-tuan, semua ni nak tentu kuat ke tak kuat, tepat atau tidak, dia kena pergi mana? Talaqi musyafahah. Itulah sekali. Kita faham macam mana, baiklah kuat tu macam ni, lemah macam ni, hafal semua huruf tapi tak pergi ngaji dengan guru. Kena pergi baca dengan guru. Kalau rasa tak berani dia baca banyak, hadir tadarus pagi dia dengan Ustaz Omar, ada dengan Ustaz Samia, ada apa tu. Kalau rasa tak confident baca banyak, buat satu grup geng-geng kita. Mana kita kenal sama kita lah, tak seorang nak baca kan. Duduk situ, minta Ustazah arrange kan macam mana nak buat. Syarat dia Ustazah, kami nak baca seorang satu ayat je. Semuka susah, setengah muka berat bagi kami. Satu ayat je. Okey, satu ayat lah. Baca satu ayat, sambung balik satu ayat, sampai habis sejam. Akhirnya dapatlah banyak. Walaupun satu ayat saja. Tapi mesti berguru. Guru bila dengar dia boleh perbaiki bacaan. Itu dapat istilahnya apa? Pengesahan dan bacaan kita betul. Baru betul verify ke diumumkan bacaan itu tepat. Mesti ada guru. Cubalah untuk berguru walaupun asalnya kita segan. Sekarang pun kita berguru dah ni. Betul lah talaqi Quran ni. Tapi bila nak betul-betul tu mesti ada seorang guru yang kita baca secara berdepan, secara individu, seorang-seorang baca. Baru dapat dikenal pasti bacaan kita. Okey, pembahagian huruf tersebut adalah mengikut pandangan. Okey, jadi ada perbezaan pandangan ulama lah ya. Kata Imam Ibnul Jazari, ini yang kesimpulan sifat huruf. Sifatuha jahrun wa rakhun mustafil munfatihun musmab mustatatun wa dhiddu qul
mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdhu ajidqatin bakat wa baina rakhwin wa syadidi lin umar wa sab'ulwin khussa dawtin qid hasar wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa firra min lubbil hurufi mudlaqah safiruha sadun wa zayun wa sinu qalqalatun qutbu jaddin wal linu wawun wa yaun sakana wa fataha qablahuma wal inhirafi sahiha fil lam wal ra bi takririn ju'il wa litafashshi shinu dadan istatil. Itulah dia matan Imam Ibn Jazari. Siapa boleh hafal, hafal. Sebab kat sini semua cerita tentang apa? Sifat huruf. Pasal dah tadi ada fahathahu syakhsun sakat, ada ajid qatin bakan, ada lin umar, ada khussadaqtin qiz yang kita sebut tu kan. Itu datang daripada matan ni lah. Matan ni Sifat-sifatnya iaitu jahar, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Katakanlah olehmu akan lawannya, iaitu hamas hurufnya pada ungkapan fahathahu syakhsun sakat, syiddah pada ajid qatin bakat. Itu semua huruf-huruf dia tu. Dan di antara rakhawah dan syiddah hurufnya ada ungkapan lin umar, lam nun ain mim ra. Dan 7 huruf isti'la pada ungkapan khussadautin qiz. Dan sad dad ta dha adalah huruf itbaq. Dan ungkapan firra min lubbin adalah huruf izlam. Safir sifat hurufnya sad, zai, sin. Qalqalah ungkapan qutbu jad. Dan lin hurufnya waw sukun dan ya sukun serta baris fathah sebelum keduanya. Dan inhiraf itu betullah pada lam dan ra, dan takrir jadikan ia padanya ra, dan tafashi itu shin, adapun dad itu huruf istitalah. Jadi semua ada kat sini. Semua ada dekat matan ni. Inilah yang dihafal oleh pelajar-pelajar kita yang pergi Mesir, yang PSA ni. Ini sebagai kecil. Ada banyak matan tu banyak buku dia. Dia akan hafal bunyi macam ni. Susah matan yang dia hafal. Kalau hafal Quran ni mukjizat. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal bimuddakir. Allah jadi Quran tu mudah tu diingat. Jadi Quran ni sebenarnya mudah untuk nak dihafal. Tadi susun cantik, ada Quran tu mukjizat dia. Tapi nak hafal yang ini manusia yang buat. Manusia buat ni memang payah sikit dah menghafal. Tapi ramai yang berjaya hafal. Tak hafal pun tak apalah tuan. Hafal yang sikit-sikit tu. Fahathahu syakhsun sakat huruf apa? Hams. Ajid qatin bakat huruf apa? Syiddah. Lin umar huruf apa? Tawassut. Saddat tazar huruf apa? Itbaq. Qutbujat huruf apa? Qata bajudan. Qalqalah. Macam itulah. Kalau boleh hafal semua, kita hafal huruf tertentu yang baki pergi kepada sifat. Kalau tak hafal juga Ustaz, tak apa. Pergi ngaji depan guru aja rajin. Selalu begitu talaqi ni. Kita memang salah huruf ta, kelemahan kita. Juzuk 1 ta asyik salah hanya. Juzuk 2 ta asyik salah hanya. Masuk juzuk 10 ta dah steady dah. Contoh. Itu kelebihan orang belajar. Dia tak tahu dah angin tu hams ke apa, tak tahu. Tapi guru dia tegur, dia salah. Maka dibetulkan pun boleh juga. Yang penting apa dia? Terus berusaha untuk baiki bacaan Al-Quran kita. Ya. Kita baca ni kan. Kata Imam Jazari. Dalam ayat kita baca ni, apa beza tanda mati yang bulat dengan yang tanda sisi terbalik? Semua ni tanda mati dia ada. Soalan. Ini kadang-kadang mengganggu Ustaz. Mengganggu. Tak ada ganggunya. Okey, ini tanda biasa. Ni si bukan si, itu si terbalik. Okey. Kalau dalam matan tu dia tulis warakhwin contohnya. Dia tanya bulat. Ni bulat ni dengan ni. Kedua-duanya adalah tanda sukun. Kedua tanda mati.
Tapi bila Quran, dia ada kaedah penandaan. Quran dia ada standard, ikut kaedah Dhabtul Quran. Dhabtul Quran ni ialah ilmu bincang tentang tanda bacaan yang dalam Quran. Bagi bagi atas tu asalnya apa, punah bawah tu asalnya apa, kenapa kat bawah dia bagi depan tu kenapa, tanda sukun kenapa macam ni, tanda sabdu kenapa macam tu. Itu semua dalam ilmu Dhabtul Quran. Jadi Quran yang kita baca hari ini ni, cara penandaan dia mesti ikut ilmu Dhabtul Quran. Macam ini huruf kha, asalnya huruf tanda mati, asalnya huruf kha. Huruf kha dibuang ekor, dipadam titik, maka jadilah begitu. Kalau huruf shin asalnya kan shin, tanda sabdu asalnya syiddah, buang ni, tinggal ni, letak atas huruf. Tanda mat kita baca lagi, tanda mat gitu kan, panjang tu kan, asalnya mim dal, mat, buang mata, tinggal mat, macam tu. Itu adalah apa? Ilmu Dhabtul Quran. Adapun yang ini penandaan biasa dalam penulisan biasa bahasa Arab. Dia letak tanda mati dengan bulan. Sebab kalau tengok bulan dalam Quran, maksud dia lain. Jadi sekarang ni kita kena fokus. Kalau Quran, kaedah penulisan dia seragam macam tu je kaedah dia. Adapun lain daripada Quran ni, terpulanglah kepada orang yang tulis tu nak ikut yang mana. Boleh tuan? Quran Indon memang wallahu alam. Kalau ikut penapisan kita kat Malaysia ni, Quran Indon tu tak dibenarkan untuk diedarkan. Ada betul, tapi banyak yang masalah. Sampai Quran tu diterjemahkan Rumi. Indon banyak Rumi macam tu. Apa istilahnya? Transliterasi apa istilahnya? Kalau bismillah tu dibaca B-I-S-M-I-L-L-E-H, bismillah. Dia semua dirumikan. Jadi orang tak baca dah ayat Quran tu, orang baca apa? Yang rumi bawah. Saya jumpa orang macam tu, nak belajar ngaji dia malu. Dia berpangkat besar, pegawai tentera, pegawai besar. Dia ada pencen lah, pangkat dia besar, dan dia malu nak pergi belajar sebab dia orang berpangkat. Jadi dia fikir dia nak berubah, dia nak belajar Quran, tapi nak pergi belajar Quran pula kat surau. Wih, malu orang dengar, orang kenal aku ni jeneral contohlah, pangkat aku besar. Pergi sini kan, wih, pusat pengajian bawa Iqra', wih, lagi malu. Akhirnya dia buta Quran, tapi dia baca Quran melalui apa? Rumi. Saya jumpa orang tu, dan akhirnya belajar dengan saya. Dia terang balik kenapa tak boleh. Baru dia macam tu. Dan akhirnya dia buang malu dia belajar. Hari ni dah boleh nak baca Quran. Sebenarnya Quran tak susah. Kita yang menyusah-nyusahkan. Boleh? Jangan datang kepada tu Quran ni payah, ya Allah susah Quran ni dah. Doa banyak-banyak, usaha berterusan, dan dijamin Quran itu sebenarnya mudah untuk dipelajari insya-Allah. Okey. Hari ni kita berhenti awal sikit. Boleh? Biasa lajak je kan. Susah-susah kan. Jadi insya-Allah akan datang kita akan bincang pula hubungan dua huruf berdasarkan makhraj dan juga sifat. Kita dah belajar kan satu-satu makhraj, sifat tu. Sekarang ni tajuk ni dia nak tengok antara huruf-huruf ni. Ada yang dekat, ada yang sama, ada yang jauh, ada yang masuk. Hukum dia tu kita akan tengok nanti dalam tajuk ini pula. Boleh? Ada soalan nak tanya? Lagi tak nak tanya? Okey, alhamdulillah. Tak tanya tu tandanya faham. Betul? Tak, dia kan tak pandai nak tanya. Dah faham dah tu untuk hari ni. Balik kan belum tahu lagi. Bukan balik tak faham dari sebelum. Itu nak cerita lah. Yang penting kita faham, dan yang bila dah faham mesti apa? Mesti amal.
Mesti amal. Ilmu tak ada amal ni satu kerugian yang besar. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pokok tak ada buah. Nak buat apa? Topang je lah, somak je. Tak nak ilmu macam tu. Kita nak ilmu kita mesti ada hasil. Paling kurang untuk diri sendiri kita boleh beramal, berusaha untuk. Lagi baik kalau buah tu boleh sedekah ke orang lain. Dahlah buah makan sendiri, banyak pula buah sedekah jiran, kiri kanan akhir. Lepas tu jiran pula buka kebun baru, hasil boneh kita tadi dia buka ladang mangga. Bonehnya daripada rumah Ustaz Najib contoh dia tanam pula boneh tu, orang ambil, orang jual lagi, orang tanam boneh kebun lagi. Wah, itu lagi besar lah dia punya manfaat. Okey, jadi kita teruskan belajar insya-Allah, istiqamah, kuatkan semangat. InsyaAllah Al-Quran ini adalah kitab yang sama sampai kiamat, takkan berubah lagi dah. Dulu ialah berturun Taurat, Zabur, tukar. Yang ini dah kita Quran ni je. Daripada mula kita lahir sampailah kita mati, Quran ni lah kita baca. Sekali kita belajar, sekali kita dapat ilmu dan kita beramal dengannya, manfaat sampai kita mati. Bahkan selepas mati pun Quran ni boleh beri manfaat yang besar untuk kita. Jadi jangan rasa rugi masa, jangan rasa berkira-kira masa untuk belajar ilmu Al-Quran. InsyaAllah manfaatnya kita akan dapat di dunia dan lagi besar insyaAllah di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran, ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.